Bolehkah wanita mengikat rambut ketika bertelekung solat? Jawabnya, boleh. Kerana pendapat yang ramai, masalah ikat rambut larang dan benar dalam semayang ialah pada lelaki saja. Adapun pada perempuan tidak dilarang. Kan Nabi kata jangan ikat rambut dan pakaian kamu di dalam solat. Apa tu? Laki-laki. Pendapat minoriti saja mengatakan termasuk wanita. Pendapat majoriti jumhur lelaki saja. Kalau lelaki-laki ada sini rambut panjang, dia ikat. Contoh dia ikat lah rambut dia panjang. Okey? Kan orang lelaki-lelaki kan boleh rambut panjang, asalkan jangan menyerupai wanita. Dia pun ikat. Bila orang qomat, sunat dia buka ikatan tu. Supaya Nabi kata rambutnya turun sujud bersama. Faham lagi? Tapi kalau dia ikat juga, dia semayang, makruh, bukan haram. Sunat buka. Faham? Adapun perempuan tak sunat buka. Faham? Biarkan dia dengan terikat, biarkan dia dengan bersanggut dan sebagainya. Begitu juga dengan baju. Kan kita nak ambil wuduk, kita selak tak? Selak tak? Kita ada ambil wuduk basuh atas baju? Tak ada, bodoh atas baju. Kalau orang selak gini, bila selak gini, lepas ambil wuduk nak semayang, sunat buka balik ni. Makruh bersingsing. Semayang Allahu Akbar, ni berlipat ni. Makruh. Bukan haram, makruh. Tak molek. Nabi tak suka. Okey, sunat lepaskan balik. Faham lagi? Sunat.